Seorang pemandu e-hailing mendakwa dipaksa menekan butang lengkapkan perjalanan dalam aplikasi sebelum penumpangnya Pamela Ling Yue, 42 tahun, dibawa keluar secara paksa ketika menghantar wanita itu dari Velocity Tower Ceras ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada 9 April lalu. Kok 50 tahun berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 2 petang apabila Pamela kemudiannya dimasukkan ke dalam sebuah kenderaan oleh beberapa individu yang mendakwa sebagai anggota polis. Menurutnya, sepanjang perjalanan Pamela tidak banyak bercakap, namun sempat membuat satu panggilan telefon. Ketika hampir tiba di bangunan SPRM, 3 kereta muncul dan mengepung kenderaan Kok dari arah depan, belakang dan sisi. 3 individu keluar dari 2 kereta berkenaan, iaitu 2 lelaki dan seorang wanita. Salah seorang lelaki memakai vest tertulis polis, manakala 2 yang lain memakai pakaian menyerupai seragam polis. Kata Kok lagi, dia diberitahu bahawa penumpangnya itu akan ditahan bagi membantu siasatan berdasarkan satu laporan polis. Menurut Kok, Pamela pada awalnya enggan keluar dari kenderaan, menyebabkan wanita berseragam itu cuba menariknya keluar secara paksa. Pamela bagaimanapun akur selepas 2 lelaki tersebut memberikan penjelasan bahawa ini merupakan satu tangkapan dan dia akan dibawa ke balai polis berdekatan. Tambah Kok lagi, dia diarahkan untuk menekan butang lengkapkan perjalanan dalam aplikasi e-hailing sebelum kad pengenalannya, lesen memandu dan nombor telefon diambil oleh kumpulan terbabit. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin mengesahkan bahawa siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti sama ada mangsa telah dilarikan oleh anggota polis sebenar atau individu yang menyamar. Beliau memaklumkan bahawa pihak polis sedang meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian bagi membantu siasatan.